Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Hari ni kita nak pergi makan sesuatu. Tempatnya surprise. Jadi kita tunggu dan lihat sajalah. Sebelum tu jangan lupa guys, like, comment, share, subscribe di bawah. Okay, stay tune, bye. Assalamualaikum guys. Tadi Abi cakap ada nak pergi satu tempat kan, cari makan kan. Berliku-liku Abi pergi ni, dengan redah jam semua kan. Dengan redah jam semua, dengan bergaduh dengan orang kiri kanan ni dengan anak-anak Abi semua ni kan. Jadi last minute sampai tutup kedai tu. Abi pun tak tahu apa sebab. Nanti Abi letak gambar dekat mana Abi nak pergi tempat tu sebenarnya. Ini tempat yang Abi nak pergi tadi. Sekarang ni kita tukar plan. Kita pergi ke tempat satu lagi, tapi tempat ni biasa je lah guys. Stay tune, let's go. Bye bye. Mesti korang tanya kan, apa hal telur ada kat sini pula kan. Okay, masa Abi pergi dekat di Apple tadi, ada satu kedai ni, bukan kedai, dia jual dalam lori tau. Telur dia dalam 30 biji hanya RM7 sahaja. Sangat murah. So korang boleh datang sini di Semenyih, Zultolo nama dia. Sangat murah guys. 2000 years later. Zeus tetap. Assalamualaikum guys. Sekarang kita datang lepak mamak je lah. Dua kedai kita pergi tutup. Jadi kita datang ke area rumah Abi ni, cari mamak je lah. So ni kedai mamak dia. Ni kedai mamak dia. So jadi stay tune guys, tengok apa kita makan hari ni. Biasa-biasa je kot. Tapi itu saja dah kot. Okay, bye. Assalamualaikum. Baby. Ini air. Ya. Okey, kosong. Okey. Good kari. Minat kari kan? Tadi kita kari ikan. Baby nak kari ikan cepat. Nak tak nak? Abang ambil nasi goreng ayam. Lagi. Abi ambil Maggi goreng. So let's go, kita makan. Dah nak makan. Okay guys, kita dah selesai makan. Tengok, diorang makan tak habis, air pun tak habis. Tengok. Alright. Hari ni yang mana? Kasih ke sekolah. Hari ni kita tak ada rezeki guys nak makan ayam
the apple fried chicken. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita makan lagi, kita cari lagi. Abi suka deep fried chicken tu sebab sedap. Lagi sedap daripada tut kan. Dan murah. Sebab dia Bumi Putra ayam fried chicken Bumi Putra punya. So jadi stay tune guys. Stay tune apa? Saya dah penghujung rancangan kot. So jangan lupa like, Komen, share, subscribe di bawah. so yang mana yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa tekan loceng untuk apa? Macam mana cakap Aku tak pandai. Notification tekan loceng tu untuk notification video terbaru kami. Okay, jumpa lagi guys. Bye. Assalamualaikum. Bye bye. Di depan. Bye. Astagfirullahaladzim. Okay, bye.